Orang nampak dia simpan emas, tapi orang tak nampak yang itu sebenarnya tabungan kecemasan dia. Tuan-puan, ramai yang fikir simpan emas ini sebab nak nampak kaya, nak tunjuk-tunjuk gelang, rantai ataupun cincin. Tapi bagi yang betul-betul faham, dia tahu emas ni lebih dari sekadar barang perhiasan. Emas ini macam duit kecemasan yang tak mudah bocor. Kalau simpan dalam duit tunai, senang sangat nak lesap. Sekejap je habis, beli benda yang kita sendiri pun tak ingat. Tapi kalau simpan dalam bentuk gelang 916, nilainya naik ikut harga emas dunia. Dan bila terdesak, boleh terus pajak ataupun jual, dapat cash on the spot. Inilah cara senyap-senyap simpan duit. Tak nampak dalam bank, tapi ada dalam tangan. Tak mudah guna, tapi mudah dicairkan bila perlu. Kalau kamu nak mula tabung kecemasan tersembunyi macam ni, DM saya sekarang, komen tabung. Saya akan tunjukkan cara simpanan emas yang betul ikut bajet kamu.